Jadi untuk makluman semua, pada 1 Januari yang lalu harga emas berada pada paras 615 segram. Jadi kemarin 10 Januari harga emas dah pun naik kepada RM643 1 gram. Jadi dalam tempoh 10 hari je tuan-puan, dalam tahun baru ni kita dah dapat melihat kenaikan harga emas ni sebanyak 4.45%. Tuan-puan, selagi mana kita tak berhenti, kita terus menyimpan, selagi itulah kita akan ada peluang untuk kita rasa keuntungan tu suatu hari nanti. Jadi kepada tuan-puan yang masih belum ada simpanan emas, bolehlah buat langkah pertama daripada sekarang. Lebih-lebih lagi tuan-puan, sekarang ini kalau kata kerja nak simpan emas, tak perlukan duit yang banyak macam dulu dah. Okay, sebab apa? Sebab melalui akaun emas Get yang disediakan oleh Public Gold ini, ada 100 pun kita dah boleh mula menabung emas tuan-puan. Dan yang lebih menarik lagi adalah melalui akaun emas Get yang disediakan oleh Public Gold ini, pendaftaran adalah percuma. Nak daftar akaun, tuan-puan tak perlu bayar apa-apa charge. Dan kita boleh keluarkan simpanan emas kita tu dalam bentuk fizikal. Fizikal yang macam inilah, okay, yang ada di tengah saya ni. Katakan tuan-puan dah menyimpan cukup 1 gram, maka tuan-puan boleh pilihlah 1 gram mana yang tuan-puan ingin keluarkan. Terpulang kepada tuan-puan. Sekarang ini mungkin kita tak tahu lagi apa kegunaan emas yang kita simpan itu. Tapi insya-Allah selepas 2 tahun, 3 tahun, saya yakinlah mungkin ramai yang akan kata bahawa ruginya aku sebab tak simpan emas ni daripada awal. Jadi rebutlah peluang ketika harga emas masih lagi mampu milik ni untuk kita sama-sama membuat tabungan emas untuk kemudahan kita di masa hadapan insya-Allah.